realiti harga colek di PCB Kota Baru. Jadi 19. Apa buah payung? Tengok kedah hok paling tinggi rating 4.5 di PCB. Ni bukan paid review. Saya hanya mencari kedah hok rating paling tinggi. Kedah lain semua 2.5, 2.4. Rasa tu dah ada kecil lah. Nama dia Sri Bayu. Sebayu. Punya nama dia colek warisan Nafisah. Mau cik kau Nafisah? Waalaikumsalam. Ya saya. Katanya lama dah lewat colek. Lama dah. Lama dah. Bunga udan ni 10 ya. 10 jas pinggir. Ni semua ni 3 ya. 3 jas cucuk lah. Bo semua 3 jas cucuk. Mana? 10 ya. 10 ya. Oh ni 10 ya. Kalau hak 8 ya. Waris bondo kita lagi ajar. Mak kepada mak lagi. lu mak negosiasi ni dulu. Mak nego pokok besar. Pusat tu. Dia tu ayuh arwah ayuh. Tani pokok tu. Ambil ke puk dulu deh. Gas batai. 3 ya juga. 3 ya. Tu milik ayah dah. 10 ya ada. Tak usah ikan udah. 10 ya. 10 ya ni. 10 ya. Gini. Kira udah ni akan panah mula. Panas belakang. Baru masuk belakang ni. Masuk belakang. Kita ambil fishball lah sikit. Ambil ni. 3 ya juga. 3 ya juga. 3 ya juga. Ni. Contoh kalau tak habis hari ni. Esok boleh lagi. Esok boleh lagi? Dia dah. Oh 2 kali ya. 2 hari ya. 2 hari. Ni pasal buat banyak ni mesti raya kan. Mesti raya. Sikit Mana habis orang negosiasi mak tak ada. Orang nego tu sebabnya wak penduduknya wak gol baru ni. Bandar suruh di apa dia dikosongkan. Kosong saya dulu. Tapi mak cik ni betul hacker sebabnya tujuh orang bandar dia ya selepas raya tengok dalam ke mana. Tapi itu makai atau cari kok ni je. Nak gaging ke? Nak garing. Dia nak tok gaging ni. Mana solo ni? Bos tu. Kalau persepsi orang makan PCB ni mahal ni apa Ya. dengan kak? Dia kata tengok kapal hak dia ambil. Kadang-kadang demo gini, demo ambil 5 macok. Demo ambil 2 saja. Kalau demo tak weh, dia berasa mahal. Demo gitulah demo ya. Separuh masuk ni. Ispan masuk itu dia garing sangat. Garing di lemani tu. Kalau 10 ya ni berapa ekor? Tengok atas kaki. Kalau udah mengohoknya beli ke 38 dah sekali. Tendek yo kalau udah hok 38 5 ekor neko sekali. Soal tinggi. Sebab orang gunung udah putih ni bukannya anak hok alu duduk lah. Udah kasar. Itu udah galah, udah laut. Udah laut. Udah galau ya besar kepala dah mek. Tak sedap. Mungkin minyak kupas. Kau yang muda ke digelak minyak ke dah. Ni ambil masa ni 3 macok dah. 3 macok 9 ya, udah 10 ya. Jadi 19. 19. Bagi kita ketiga yang sama macok, kita kau batal timur salak kita lah. Salak ni hari ni 15 kilo. Muka cuti sekolah kan ni. Sekala kat lapis ya. Timung sekala supik 15 ni 30 supik. Muka cuti sekolah Alhamdulillah. Saya mari ni kak ni tak ajak ni. Saya tak ada saya tak ajak. Saya terjah. Saya tu suka ambil lama. Terseko saya mari. Saya kira you mak Aifat Azlan ni mari sini. Bogi alhamdulillah. Terima kasih. Apa buah payung? Kita nak buat video pun ada kemarin Lighting. Buah payung kedah. Buat payung. Apa? Naya abe, kucing tijak abe. Oh geliok. Ni. Berhasil. Berapa ya? 15. 15 beres. Ni 15 ya awak. Baju ni dekat Kota Baru, Hijab Starhub dekat dia punya website ada. Sampai lighting. Berapa ya? 10 ya. Main mana apa tahu? Main kedah. Tak ada ni pakai make up. Oh. Beli dah. Sama hari raya. Kini dia colek dia si awak. Colek ni harga total colek ni 15 ya. Ni harga yang standard lah, bukannya sebab abang ladok. Abang lama kita terjah je. Wah, colek lama reki je. Sejak nenek dia lagi buat resipi ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak buat review makan ni. Dia punya walaupun dia dah goreng sekali lagi, dia tak rasa benda ni overcook bagi saya lah, sebab udang ni dia masak separuh. Tu dia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepuk. Bagi saya colek dia approve. Colek dia beres belakang standard colek PCB dah. Tak mahal sangat, 15 ya. Bingsu dia harga dia 15. Campur semua jenis buah dia. Macam bingsu ABC lah. Dari batu saja dengan susu dengan es kering. Basic bingsu. Dia bukan bingsu macam bingsu Korea. Snow tu dok.
buah dia segar. 34 ya. Kita beli buah dengan adik-adik 10 ya. Saya buah dia hitam sikit. Jadi inilah realiti makan colek di musim raya ni. Bila rasa nak makan colek di Patah PCB masih ada kedai-kedai yang berniaga lah ni. Mereka masih diberi kebenaran untuk berniaga. Saya bukan nak ngepin, dia tak panggil saya pun. Saya mari sendiri sebab saya baru lepas hari raya di rumah Aifat Azlan, saya mari makan sini. Sebab asal makan colek. Tawar mulut makan colek. Jadi alhamdulillah lah 34 ya dapat makan colek seafood gini. Campur-campur bila belah ya, bingsu 15 ya. Total 34 ya. Selera Bayu. Selera Bayu geran nombor 13 dah. Betul-betul depan toilet, depan tandah. Tu tandah. Lepas tu mu nampak sini kedai dia. Ada lampu warna pink. Dia lapu-lapu panjang-panjang warna pink. Aku tahu gapo sekejap. Lama tak buat video jadi tak tahu nak kecek gapo. So macam benok gitu. Mungkin sebab Abang tak ambil seafood banyak kot. Abang just ambil udang 10 ya. Lepas tu kepuk-kepuk lain tu total 15 ya. Saya tahulah. Orang sebelum saya pun, selepas saya pun lebih kurang je harga. Jadi ada je kedai yang berpatutan, reasonable sini. Bukan semua mahal. Jangan lupa, mari makan Cameron Street Cafe di Kedah Bela. Cameron Street Cafe Kuala Kerai dah. Bela, raya kedua buka berebut dah orang strawberry tak cukup. 150 kilo. Hak ni separuh ada separuh lagi peti lain. Dan beri besar-besar dak betul memang besar dak Besar pada kepala kucing saya mu strawberry kita besar-besar ni. Hari raya ketiga kita dah ada. Kita dah restock 150 kilo strawberry. Siapa-siapa nak makan strawberry coklat, strawberry 6 pelawan, semua jenis menu-menu yang ada strawberry kita dah available. Kita tak catur dah. Pas strawberry stick high terjun tu pun ada juga lah ni. Cameron Street Cafe Kuala Kerai. Saya awak ni. Awak mari tu boleh makan santai luar. Dan ni memang panas. Tu petai kat area ke teduh. Sekali legend, nasi lemak, nasi air semua ada di Cameron Street Cafe. Jangan rusing. Jadi mari pakai ramai-ramai di Cameron Street Cafe Kuala Kerai. Makan strawberry merah-merah tu.